sehati sejiwa, marilah rakyat Malaysia. Hai, bersama saya Aino Nano dari YouTube Let's Kopak Channel. Hari ini kami berada di Dataran Merdeka. Untuk apa? Untuk apa? Hari inilah hari yang paling mengembirakan kami. Kerana untuk pertama kalinya kami terlibat dengan perarakan animasi Malaysia. Kalau nak tahu dengan lebih lanjut, mari kita ikuti VT ini. Yeah. Seronoknya hari ni 31 Ogos. Tak sabar nak meraihkan dengan diorang semua ni. Tengok ramainya orang. Ya Allah. Seronoknya dapat join perarakan animasi. Merdeka, merdeka, merdeka. Kerjasama kami bermula dalam 4 bulan, 5 bulan dah sebenarnya. So kami dengan Let's Kopak bekerjasama untuk membawa perarakan animasi Malaysia. Dan saya harap kerjasama ini akan berlangsung untuk selama-lamanya lah untuk animasi Malaysia. Kita bangga kerana tahun ni kita terpilih lagi untuk membuat persembahan di Hari Kebangsaan. So tahun ni kita memohon untuk membuat perarakan animasi yang selama ini kita idamkan, dan tahun ni kita berjaya membuat persembahan ni. Dan di dalam persembahan ni bukan saja Let's Kopak, kita menggabungkan semua syarikat-syarikat animasi, memperkenalkan maskot mereka semua. Sangat gembira kerana ni boleh katakan hari bersejarah untuk industri animasi, dan juga dari Glue Studio sangat bergembira dijemput untuk melibatkan diri, terutama saya kali pertama saya memakai maskot. Buat pertama kalinya kita ada perarakan untuk animasi disertai dengan maskot-maskot juga, dan saya pun bersyukur dapat menyertai perarakan ini sekali. Kawan-kawan, lihatlah kemeriahan kami di perarakan animasi ataupun di Dataran Merdeka. Yeah, bye-bye semua, bye-bye. Pada tahun ini, persembahan Upin Ipin lebih orang kata bersemangat kerana ada interaksi di antara anak-anak dan skrin Upin Ipin itu sendiri, dan kita lihat bahawa pemahaman anak-anak muda, khususnya anak-anak pelajar sekolah rendah, lebih orang kata hebat mengenai dengan kemerdekaan. Syabas Upin dan Ipin. Saya rasa sungguh happy sangat hari ini sebab dapat bersama-sama dengan kontijen animasi pertama di Malaysia yang membuat perarakan secara besar-besaran di Dataran Merdeka. Dan insya-Allah kita akan bersama-sama untuk memajukan industri animasi Malaysia. Yeah.